Aku punya phone, dia akan follow aku punya muka. Dia macam Osmo Pocket 3 sekarang ni, kalau ada tripod ni. Satu lagi tripod aku nak review pada hari ini. So, dia tingginya lebih tinggi daripada aku. Daripada 0.3 meter, dia boleh naik sampai 1.8 meter tinggi daripada aku. Nak buat konten secara live ataupun video, semua boleh. So, bawah kakinya 4 kaki. Cara nak simpan pun senang. Tarik macam ini saja. Lepas tu, tolak macam ini sahaja. So, dekat sini kalau nak buka, tekan button ini untuk buka. Dulu aku pernah review satu tripod lebih kurang macam ni, adalah jenama daripada M-Grass. So kali ini untuk jenama ini adalah Tianke Plus. Dia ada datang sekali dengan dia punya lampu ni. Lampu ni tidak perlu pakai bateri. Dia rechargeable. Rechargeable Type-C dekat belakang. Korang nak cucuk macam ini pun boleh, ataupun nak pusing cucuk macam ini pun boleh. Disebabkan kenapa? Dekat sini dia boleh tarik masuk phone korang. Dekat belakang sini dia ada MagSafe juga. So dia dual purpose. Korang nak snap phone dekat sini pun boleh, ataupun nak pakai depan macam ini pun boleh. So stabil tak stabil, dia memang stabil sebab kakinya panjang. Kalau tak nak pakai yang ini macam ini, nak pakai GoPro semua boleh. Sini ada skru. Sini satu barang yang special, dia ada remote bagi korang. Remote ini cuma rechargeable. Bagi Android memang sangat berguna. Slidekan masuk balik dekat sini. Korang tekan on, dekat sini dia ada satu kamera AI tracking. Bermaksudnya dia akan follow korang masa korang buat konten. So macam mana nak pakai AI tracking tu? Korang bagi tengok, okey macam ni. So dia akan follow korang. Tengok, aku punya phone, dia akan follow aku punya muka. Dia macam Osmo Pocket 3 sekarang ni, kalau ada tripod ni. So kalau korang nak stop, korang just stop macam ini saja tangan. Okey, dia akan stop. Dia tak akan follow. Selain itu, kalau korang nak lock, tak nak bagi dia pusing, lock terus. Dia tak boleh pusing. Ini mereka menggunakan aluminium alloy rod. Harganya tak mahal, RM189. Tapi jangan risau, sekarang ni mereka buat offer. Kalau korang klik dekat beg kuning Adrian sekarang, 60%. So total RM74.78 sahaja. So kalau nak simpan memang compact. Ambil cabut keluar dia punya dua lampu ini. Dekat sini korang pusing. So total dia macam ini saja. Ini adalah contoh kotaknya macam ni. Sini ada dia punya features semua. Dalam dia bagi satu bag, user manual, MagSafe ring dan satu charging cable. So geng, jangan tunggu lagi, sekarang buat offer. Klik dekat beg kuning cepat.